Wih, mahal kotak dia. Jangan lah macam tu. Assalamualaikum dan hai semua guys. Parcel baru sampai guys. Baru nak pencen guys. Tapi itulah dia. Lagi kita cakap nak pencen, lagi itulah kita tak boleh nak pencen. Macam mana tu? So ini adalah parcel. Aku tak tahu yang kali ke berapa. Kalau ikutkan memang dah tak nak buat pembelian dah. Tapi itulah, orang cakap jackfruit itu benar kan. Racun itu indah. Hobi kami. Macam mana guys? Hobi kami. Right, tapi tak apalah, jom. Ui, mahal kotak dia. Jangan lah macam tu. Oh, dekat sini nampak tak cantik tuan-puan. Ini kacau tuan-puan. Sepatutnya kotak datang petak. Ini sudah macam ini. So, get ready lah. Get ready tuan-puan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah macam ni. Kan tuan-puan. So macam mana tuan-puan? Hobi tuan-puan mengumpul Hot Wheels. Apa yang terkini? So saya punya yang terkini mungkin set-set lama juga ni. Saya pun tak ingat. Ni yang satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, kotak tu daripada atas. So tengok macam cantik. Harap tak ada apa-apa yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak buka ni kan? Kalau dia defect tuan-puan, kita pisang tuan-puan. Macam mana ni seller balut. Tapi thank you seller tak kerekut bubble wrap. Nasib baik ada bubble wrap lah tuan-puan. Nasib baik bubble wrap ni membantulah. So first kita ada McLaren tuan-puan, F1. So macam mana? Cun tak cun? Okay, cut min tuan-puan tajam, boleh potong sayur. Shortcut, tak ada stiker. Blister pun cantik, alhamdulillah. Tak ada pecah-pecah So inilah dia tuan-puan, McLaren kegilaan. Oh, nasib baik satu kad. Alhamdulillah satu kad okey. Kad yang kedua mari kita tengok. Kad kedua tuan-puan. Okey, kita ada Porsche 935 tuan-puan Kad min juga. Alhamdulillah. Yang ni korang boleh jumpa lah dekat 7E ke. Okay, cantik. Blister okey. Kad min. Right, kad kedua okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada lagi tuan-puan. So ni kad lama tuan-puan. Tapi saya memang cari kereta Mazda ni lah, 787B ni. Lawa bos. Memang cantik lah. So kad ada soft corner sikit, tapi tak apa, pejam mata lah tuan-puan Mari. So ada yang mencari ke tuan-puan? Cik tuan-puan Dan. Itulah dia bagaimana saya menyantuni saya punya rakan-rakan YouTube. Okay tuan-puan boleh lah orang cakap buat geli-geli. Tapi misi utama kita nak check kan. Kotak tadi kan penyek sikit. So kad okey lagi, alhamdulillah. Kad yang ketiga okey. So kita ke seterusnya. Kad yang keempat, shortcut Honda Civic. Ini boleh dikatakan model yang terkini tuan-puan So siapa yang jumpa STH yang ni boleh komen ke tuan-puan? Orang yang jumpa STH Civic ni kasih komen satu kali. Okey kad okey, tajam. Malaysia, kad Malaysia. Okey, tak ada soft corner, tak ada apa. Blister pun cantik. Ada kotor sikit lah, abuk sikit je. Tak apa, pejam mata. Tapi memang aduh, syadu. Memang cantik lah. Dia kalau dapat STH lagi best tuan-puan. Dia punya feeling dia tu lain macam. So kita ada sahabat-sahabat yang main Kaido House ke, Mini GT ke kan, Bob Race ke. So lain orang lain dia punya minat dia. Macam saya minat Hot Wheels lah. Bagi saya mampu milik kan, tak adalah kasar sangat saya nak membeli. So kad yang terakhir tuan-puan, Toyota Supra tahun 82. Kad tajam. Kad tajam tuan-puan. Okay, ni pun antara
Model terkini juga ni. Saya tak ingat kes K kotak tajam. Terima kasih lah seller. Boleh lah ada lengkung sikit, tapi tak apa tuan-tuan. So korang yang peminat Hot Wheels, macam mana? Dah ada ke model-model yang saya keluarkan ni? Saya keluarkan, saya tunjukkan ni tuan-tuan. Supra tuan-tuan dia macam mana walaupun zaman saya tak sempat nak tengok kereta ni, tapi terasa nak memiliki, sebab tu saya beli tu. Cantik tak? Okey lah, not bad. So antara kelima-lima ni tuan-puan, mana satu yang tuan-puan gemari? Kasih komen satu kali. Nanti insyaAllah kalau ada masa saya reply seorang-seorang. Right, antara kelima-lima ni tuan-puan, kan, mana satu yang korang suka? Saya of course lah Honda Civic tu. Nombor 1 saya pilih Formula 1 ni, F1. Nombor 2 ni, nombor 3 ni, nombor 4 ni, nombor 5 ni. So macam mana dengan korang? Jangan lupa like, comment, share, subscribe tuan-puan. Jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.